kawasan unblock view, korang boleh tengok. Jom aku tunjukkan korang rumah dekat Senai, Jalan Padi Malinjah. Rumah ni berkeluasan 22x80, pintu private gate kita dah bagi. Ini bahagian depan dia, ni kita dah tarik sampai depan. Sangka pos dia ni boleh muat untuk 2 biji kereta. Jom aku tunjukkan korang bahagian dalam dia. Pintu kita dah bagi safety door, okey. So ini kawasan living hall dia. Bahagian depan ni korang boleh letak wardrobe dekat sini. Dan living hall dia memang sangat-sangat wow geng. Alright. Ini dia punya cornice L box, dah siap lampu downlight, dah siap kipas, memang cantik gila. Ini kawasan sini korang boleh letak TV, sofa, memang nice-nice je. Ini kawasan store area dia, okey. Ini kawasan sini korang boleh buat kawasan dining area. Kitchen area dia pun agak luas korang Ini toilet dekat dapur. Ini bilik pertama bahagian bawah. Ini tabletop dah siap dengan kabinet fully mosaic sampai atas. Sini korang boleh buat tempat mendobi. Okay. Jom kita pergi pada bahagian atas dia. Ini kawasan tangga dia dah siap dengan SPC. Siap ada tiang-tiang dekat sini. Memang design ni memang sangat cantik. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Tengok SPC dia sampai atas Daripada tangga sampai ke atas semua SPC kita bagi. Ini bilik air bahagian atas dia, bilik air sharing. Ini bilik yang pertama dekat atas. Ini bilik yang kedua. Dah siap semua cantik juga. Dan ini bilik master bedroom, bilik yang ketiga dekat bahagian atas. So total ada 4 bilik, 1 bilik dekat bawah. Bilik master ni ada siap dengan toilet sekali geng. Toilet dah macam hotel. Untuk rumah ni harga dia 518,000 non bumi lot. Siapa-siapa boleh beli. Kalau korang berminat boleh roger-roger.